Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Pada tadi lepas pada internet tu saya lepas pada saya sesama lepas pada buat video dari report tu saya terus pergi keluar ke ni lah. Maya keluar ke pergi ke Dafikri lah. Lepas tu pergi ke masjid untuk semaya keluar minum petang siang Dafikri. Lepas tu saya keluar pergi ke masjid untuk sembahyang maghrib. Lepas tu saya pergi ke sakas kejap. Lepas sembahyang maghrib saya pergi sakas sekejap, pergi bagi makanan. Lepas tu singgah semaya di surau. Lepas tu saya lepak sepanjang ada ke kedai Fikri. Lepas tu pukul 10.20 tu saya pergi makan kedai Maksu. Sebelah 42 tu saya terus balik ke rumah. Lepas tu balik pukul 12. Dari 12.30 saya tidur. Lepas tu saya bangun pula pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi-mandi, sembahyang subuh, kemudian makan sarapan sikit. Lepas tu terlelap pula. Sedar pula pada pukul 8.56 pagi sampai pagi. Ada apa lah? 8.56 pagi lah. 8.56. Lepas tu terus pergi itulah. Isi baju elak terus pergi ke mana ke tempat kebun lagi lah. Saya review je. Start membaca pukul 9.30 pula dah. Pukul 9.28 pagi siap membaca tadi dah pukul 11.44 pagi. Pukul ni ada kematian tak jadi lah. Bedah asal pernah dengan bedah tu ada makan gula-gula, ada buat jamu gula sajalah. Lepas tu saya pun ajak lagi pagi lah asalnya, tapi kalau ada baja apa tu saya tak tahu lagi kematian tu. Lepas tu baja tu sudah baja tu klik tu pukul 11.46 klik ke rumah. Klik sudah baja. Lepas tu klik tu mandi. Lepas tu tunggu siap-siap sambil tunggu tu nak pergi semaya ke apa, semaya jemaah tu siap-siap dulu. Lepas tu mandi pula. Mandi pula untuk pergi ke semaya jemaah tu, mandi pula. Lepas tu dari pukul 1.06 terus pergi semaya jemaah. Betul lah jumpa dengan budak Korea Shopee dia, yang Jazz tu. Omar Ali Khan tu, Omar Khan tu. Saya pun banyak dia lah. Semaya atas ni bagai saya pun pukul 21 sampai sini bagai. Saya terus klik semaya jemaah tu, saya terus klik tunggu sini 21 tengah hari petang siapa bagai tu. Lepas tu buat review tadi kan. Lepas tu buat review hadiah untuk sapi tu, saya terus pergi lah. Lepas buat review tu saya nak pergi tubik pula tu, jumpa pula dengan Yaya tu lah, ayah dia tu. Ada klik mari dia. Saya pun terus pergi sini packing bagai tu, hadiah tu review, terus pergi hantar lalu. Lepas tu singgah mau stok hadiah saya tu, tunggu dia buat lepak tu, tanya pasal dah anda guna jadi kerja kau tak pasal ada kena kahwin jika rumah pakai saya tu lah, beli tu. Saya pun tak ada dapat kata putus lagi. Saya pun terus balik sini lah, pasar tu biasa tu. Saya ambil jubah sini, pakai di sana pakai semaya asal. Pas semaya asal mari sini lepok sini dulu ke laksa tu. Lepas tu dah tunggu gini lah, update ke video saya ni, update memori telefon nak penuhkan ni. Lepas tu siap ni dah ada pukul 5.44 ni, terus buat video daily report ni. Okey, ada saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.